Saudara, ya, Mr. Kang Kim Siang, CC Advisory dari Kang CC 49. Jadi dari segi ciri kewangan, Sabah Dimensi melaporkan hutatan 6 Januari 2026 Selasa, sebuah kereta jenis Cobra Myvi musnah sepenuhnya dalam satu kejadian kebakaran di Jalan Putatan Ketiau berhampiran Simpang 4 Pan Borneo Hotel semalam. Ya, Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah menerima panggilan kecemasan melalui talian NG 999, ya, kira-kira jam 11 pagi. Jadi bergegasan ke lokasi itu buat penyelamat. Jadi sampai sinilah orang ramai diingatkan supaya selalu buat perancang kewangan jangka panjang. Jadi segala macam gini aksiden melibatkan kerugian. Kalau ada urus insurans buat perancang kewangan, paling-paling pun premium saja, tidak sampai total loss. Ini kalau kau tidak beri insurans, dia kena total loss lah itu, ya. Kita mungkin kena pindah tu ASB punya fund lah, baru pergi beli lagi satu kereta. Ini melibatkan financial loss, ya. Jadi sila like, subscribe dan sokong. Terima kasih.